Ah. Dah pukul 5.41. Ni barang-barang tengah nak kemas, tengah nak lipat ni. Kita orang nak siap-siap. Kita orang nak pergi ke 2-in-1 di negeri Indrakayangan. Assalamualaikum, selamat pagi lagi sekali. Kita dah sampai dekat Tapah. Kita sudah sampai ni Bung Tebel. Apa pun daripada sini nak ke apa nama tempat? Indrakayangan, Perlis. Ambil masa 2 jam. Alhamdulillah, terima kasih di KC. Perlis belakang Kedah. Okey, aku dah sampai ke homestay. Jadi nanti malam sikit aku preview. First kali kita nampak halaman rumah luas juga kan. Ini tempat parking kereta. Boleh masuk 2 kereta kat sini ni. Kalau tengok 2 kereta boleh masuk kat sini lah. Ni kalau tu signboard dia, kalau kau nak contact, so ni masuk dalam rumah pula. Dalam rumah ni aku tunjukkan dia bilik-bilik dia macam mana. Dalam ni dia ada 2 bilik. Ini master room. Yang ni bilik kedua, besar juga, cuma dia tinggi. Dan juga bilik yang ketiga kat belakang ni, dekat dapur. Ni untuk single room. Akik jaga. So yang ni saya tak boleh nak beli lebih sebab bateri pun dah kurang. Apa-apa pun saya nak enjoy dulu kawasan-kawasan. Jadi ini tempat kita nak makan ni. Semua tai. Kesudahan dia. Ni order dari chicken dengan teh obeng. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Ini hari kedua kita dekat Perlis. Pagi ni kita menghala ke Kota Kayang. Tapi saya nak belanja anda semua view view ni pagi-pagi ni. Polis Kanga ni. Tapi banyak kata dulu ada. Sini. Good.
Ni kita panggil Bukit Teteri. Bukit Teteri ni macam saya cakap tadi, salah satu aktiviti kita boleh fun climb. Kita ada 2 orang instructor yang akan bersama kita pada hari ini. Dia akan naik dulu untuk pasang tadi. So sementara kita tunggu dia orang pasang ni, saya nak tunjuk anda view dari belakang. Saya tunjuk sikit tempat ni. Saya pun tak tahu sangat tempat macam gini. Kat dalam ni dia ada gua. Gua ni dalam dia berapa meter lah, lupa dah dia cakap tadi. Tapi untuk satu hari punya full apa dia panggil, caving, dia masuk sini, dia keluar sana, lepas tu dia keluar pula sana kan, macam-macam lubang lah dia keluar. Banyak apa dia panggil, cave. Banyak gua lah, banyak macam ikan Magadalon. Dia akan masuk caving kat sana, masuk sana. Aktiviti ni amat sesuai lah kalau orang yang minat sukan-sukan ni. Kami memilih aktiviti fun climb. Yang ni fun climb ni murah je, RM60 satu kepala. Tapi main satu hari lah. Kalau rasa penat, berhenti je, itu je. Kalau rasa larat, dia akan buat lagi tinggi. First starting dia suruh aku naik dulu. Ketinggian ni dalam 20 meter. Kau tengok hebat tak hebat, ayah dia bawa dulu naik. Nak tunjukkan tempat ni. Kalau kau tengok aku cara memanjat ni, memang Spiderman betul lah. Ketinggian dia 20 meter memang gayat juga kalau kau tengok kat bawah tu. Ya ayah, ya ayah. Pakai kaki. Tali keluar pada tangan. Boleh lagi tahan ni. Semangat? Bersedia? Okey. Dah. Boleh. Kaki kanan duduk atas batu tu teman-teman. Awak berjaya je teman. Dah lepas. Lepas.
Anak aku gimana? Go! Go! Pergi go! Pergi dah, ya! Pergi! Ah! Yes! Ah! Woo! Boleh bang? Ah, rehat situ bang, rehat situ bang. Rehat lu. Ah, rehat lu. Tolong kau tengah bang. Ah. Tolong kau tengah. Ke kanan tu, ke kanan. Balik tengah. Kanan, 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 kanan. Boleh bang? Pak Lutfi, kanan. Ah, boleh tak? Yes. Balik kanan. Boleh pergi? Jangan pegang yang kanan, pegang. Iya bang. Boleh pergi tak? Balik kanan tu. Jangan aku Lutfi. Kalau ini dia pada dia tak. Pergi balik kanan sikit ya. Kaki kanan Lutfi. Nanti bang. Alah, kita. Oh. Ah, boleh bang, boleh bang. Ah. Eh. Kaki kiri kena di atas sikit. Tangan kiri, sebelah kanan, sebelah kanan sikit. Kaki kiri kena tinggi. Kaki kiri di atas. Okay, bawa Abe main. Ke atas sana tadi. Nampak. Silau. Dah Abe main lah. Ke atas sana tu. So, kita on the way balik. Kejap lagi kita pergi kampung warna-warni dengan terowong terpanjang. Terowong air. Sekarang kita kat Kampung White. Nampak ada orang naik bot terowong. Sekejap lagi aku tunjuk. Kat sini ada 2 gerai, 3 gerai untuk korang basah tekak, makan ringan-ringan. Okey, kita dekat terowong air terpanjang di Malaysia. Menyusuri. Ni antara bot-bot. Ni jeti dia. Ni orang tengah tunggu untuk turn. Cuaca mendung, minta-minta jauh daripada hujan. Tapi kita naik bot nanti yang berbumbung. Tengok ikan ni, ikan lapang. Kalau korang nak rasa pekasam, ikan lapang. Okey, kat sini tepi-tepi sungai ni, tepi-tepi terowong air ni, dia ada kedai-kedai hub on lah. Kalau kau tengok ni, ada kopi, ada kedai makan, ada kedai sosial apa, semua kedai ada, macam-macam kedai ada. So kita orang kena tunggu. Kalau hujan turun, bot cancel. Kalau hujan tak turun, insyaAllah kita jalan. Itu nasihat dia orang lah. Sebab nanti kalau hujan turun lebat macam ni pun tak sesuai juga. Especially aku pula ada anak kecil. Better janganlah. So inilah kampung warna-warni. Kampung tengah. Ada beca boleh naik 4 orang. Kita dah naik Tanglung. Panggil Tanglung. Ni kampung warna-warni. Okey.
ada beberapa NGO daripada UIM, dari UM. Juga semasa kita ni ada pekerjaan, ada pekerjaan dari Bondan juga di checkpoint kita. Salah satu checkpoint lah. Salah Tourists from China. Kampung warna-warni. tadi kita dah habis jalan Singapura Tengah. Jadi kita ada pergi Tanjung lah. Betul? Tengah-tengah jalan ke Jakarta Orang di Kampung Tanjung. Kampung Hujung Tanjung. Jadi jalan utama juga untuk ke kampung guna harian. Sebab dalam kampung ni semua jalan one way. Oh. Kita dengan perangan mati, ataupun dengan penghuni sejarah. Oh. So, kita dah naik jambatan warna-warni ni. Daripada sini, kita boleh nampak jeti pelabuhan, bubuk ikan, maritim polis, penguatkuasa. Tu, ni air tengah surut. Air tengah surut. Tu jeti Kuala Perlis. Jeti Kuala Perlis cakap. Oh, tu Langkawi. Tu pulau. Nampak pulau Langkawi. Seronok dia. Oi. Hai. Laju. Tu di atas ni kau boleh nampak pemandangan. Tu. Kampung Tengah, apa hujung. Cantik weh. Aku tak tahulah pandangan orang. Pandangan aku ni memang cantik weh. Tu. Ini di surau utama. Bahkan sebelah kanan kita ni tak ada yang bagi yang di Tanjung ni. Di sebelah kawasan ada surau ada satu kamera atau kelihatan untuk kampung. Sudah kamera. Kita berhenti salah satu jeti yang apa tuanku Raja selalu singgah. Jeti ni lah dia akan buat dia akan singgah masuk sebab dia punya anjung persinggahan ada kat belakang saya ni. Ini saya kata nak tengok je. Pernah duduk pulau. So ni jeti nelayan lah. No, anjung persinggahan. Nampak? Tu. Tu lah. Hujan pula. Kalau tengok di sebelah kiri kita ni kan, ada laluan ketiga. So laluan ketiga ni ada 4 checkpoint. Yang pertama kita nampak Labuan Bunga Raya. Yang sebelah Labuan Kita berada di salah satu tempat ikan bakar, Umar Seafood and Grill di Perlis. Sebelah aja dengan Kampung Tengah. Memang tempat ni tepi sungai Kuala Muara. Tu. Yang tadi saya pilih ikan gerut, dah tertimbus lah. Sotong, kerang, terung benda aku lupa. So jangan lupa datang ke Umar Seafood. Ni aku belanja daripada dia punya dataran. Dataran dia adalah tempat untuk korang selfie ke ramai-ramai. Tu Umar Seafood and Grill. Lepas anak main kat sini tak ada masalah. Pagar semua ada.
Walaupun tepi Kuala Muara sungai ni. Nampak. Sekarang aku dekat ni lah. Sekejap lagi aku tunjuk Kuala Perlis. Siapa tahu tempat ni. Siapa tahu tempat ni.